Kerabu. So what is meaning kerabu? Kerabu ni dia mesti ada benda-benda yang beraroma. Serai, serai, kerisik, tauge, cili padi, santan. Itu kalau Malay kerabu. Tapi kalau kerabu ala-ala Thai, cili padi, daun limau purut, asalkan benda-benda yang beraroma. Tapi kerabu ni the most important kena serve segar. Dia tak boleh serve, tak boleh simpan lama. Simpan lama nanti dia akan rosak. Nak buat baru kita serve. Okey, ini kita nak buat kerabu ulam raja dengan tauge. Alright? So, kerabu ulam raja dengan tauge ni cukup senang. So, saya masukkan cili. Fokus sini je. Saya masukkan cili, potong julienne. Saya masukkan serai. Saya masukkan sedikit kelapa kering. Saya masukkan udang kering. Bila kita masuk udang kering, kita hati-hati tau dengan garam. Jangan buat terlebih garam. Kita bagi perhabis ni. Kemudian kita masukkan cili padi. Fokus sini je. Kita masukkan cili padi. Kemudian kita masukkan air limau nipis. Air limau nipis. Alright. Kemudian kita masukkan bawang. Masukkan bawang. Okey. Jadi ini kita dah promote bulan Ramadan. Kita masukkan gula. Kita masukkan gula sikit. Kita masukkan sedikit garam. Garam hati-hati. Sebab nanti dia masin. Kemudian kita masukkan ulam raja. Dan kita masukkan tauge pun important. Tauge ni kena fresh, kena ada crispy. Right? Kemudian kita gaul macam tu je. Ini plain Kalau kata you nak buat ayam bakar pun boleh, udang pun boleh, plain. Right? Akhir sekali baru kita masuk santan. Fokus ni. Santan ni kalau boleh kita masak dulu supaya dia tak mudah rosak. Setiap kali kita masak, masukkan sedikit garam. Dan kita masukkan santan. Kita nak serve, kita masukkan santan. Right? Kemudian kita gaul. Tak payahlah pakai ni, kita pakai. Saya gaul. Okay, now you people rasa. Rasa. Rasa semua. Rasa. Rasa. Chef. Okay, tunjuk kamera. Okay. Apa yang buat dia sedap? Sebab tauge tu crunchy kan? Tauge tu yang buat dia sedap. So tauge ni kalau boleh jangan celur overcook. Dia mesti ada rangup tauge tu. And dia akan rasa ulam raja ni, combination dia. Dan kita just serve saja. Dah semua okey? Ya. Right? Just serve. Malam ni ada buffet dinner tak? Ada. Tak ada So okey. Dan kita garnish dengan cili. Cili ni kita rendam dengan air ais bagi dia kembang. Resipi yang simple saya buat. Kerabu, tauge, ulam raja. Okey? Boleh buat? Boleh. Okey guys, inilah resipi Ramadan yang kita buat eksperimen. So Ramadan lagi 2 bulan dan sekarang kita dah buat eksperimen. Jadi saya sebagai konsultan, saya kena selalu berjalan-jalan cari